Okay guys, petang ni aku nak buka dua barang. Okay, satu aluminium foil bag untuk aku letak barang-barang basah nanti masa camping. Okay, satu lagi aku beli projector punya curtain. Yang ni foldable punya, boleh lipat. Sebab sebelum ni aku punya curtain tu, aku punya screen untuk projector tu jenis roll tu kan. So kalau jenis roll tu dia tak boleh nak lipat. So kali ni aku beli yang lipat punya, brand Gojodok sama juga sebelum ni. Dan yang ni sebab semalam aku ada return yang aluminium foil and aku beli kat Shopee. Dia punya iklan memang iklan dia memang ditulis material aluminium, tapi aku dapat yang plastik. So plastik aku tak nak lah kan. So aku beli yang aluminium yang macam ni, tapi tak tahu lah macam mana dia punya ni, nanti kita tengok. Okay, so kita buka dua bag ni. Kita tengok barang pertama. Ni kot, ni curtain kot. So kita buka je, tak tahu apa kat dalam. So yang ni rasanya curtain kot, ataupun yang ni curtain. Sekejap. Okay, sebab dia tak tulis nama seller. So let's go, kita buka yang ni. Yang ni aluminium foil. Ni aluminium foil. Oh, jenis yang panjang macam ni. Ni betul-betul aluminium lah. Macam semalam tu aku beli plastik gila. Plastik gila, memang plastik. So yang ni aluminium, so boleh lah untuk kita simpan ni kan. Simpan ayam ke, simpan bawang ke. Ni ada 50 pieces. Boleh lah, kalau ayam banyak tu kita buat banyak bag. Sebab aku ingatkan tengok macam ukuran dia tu macam besar juga. Yang ni macam kecil apa tak. 15 darab 22. Okay. So ayam nanti kita boleh potong macam kecil, kita letak dalam ni kan. Kita letak dalam cooler box. Ni baru-baru betul aluminium. Semalam plastik. Okay, yang ni jenis ziplock juga. So kalau nak letak ayam tu memang sesuai sangat lah. Sekejap kita tengok kita try buka yang ni. Buka satu ni. Tengok ziplock dia pun bagus. Okay, so nice lah. Boleh lah kita letak ayam kan. Ni kena botol kecil, aku ingat macam besar. Next time kalau nak beli ayam, kena beli size lebih besar sikit lah. So yang ni boleh lah untuk potong ayam kecil-kecil kan. Letak dalam tu, kita kena letak banyak bag lah. Lepas tu kita boleh letak sayur kami, apa semua. Lepas tu baru kita letak dalam cooler box. Okay, yang ni memang betul aluminium foil. Rupa pun kita dah tahu kan. Ni betul. Okay, so nak beli macam ni, korang cari macam ni kan. Aku akan drop link lah kat bawah. Okay, so satu lagi kita beli curtain yang foldable. So tak perlu bawa yang gulung tu. Gulung tu memang sangat-sangat besar. Okay, yang ni brand Gojodok juga. Tengok dia punya curtain macam mana. Ini kita beli yang grey. Okay, so yang ni dia bagi ni bagi gum ke ni? Velcro tape untuk kita letak dekat kita punya kemah ke apa kan. Boleh lekat ni, ada gum ni. Sekejap kita buka yang ni. Betul lah ni gum geng, gum. Kalau korang sayang kemah, janganlah letak direct kan. So pandai-pandai lah kita nak gum dia. Nanti so dia ada bagi velcro tape kat sini dengan gum. Sebab tu ni kain dia. Okay, ni kain dia nice. Okay, kain dia nice. Ni memang tak ada ni lah, dia boardless lah. Kita tengok kat sini kot. Rasanya kita pergi kat sini. Ni depan dia. Okay. So nice lah. Mungkin tarik tegang ni baru okey. So nanti aku ingat aku plan macam nak spade je nanti. Dekat kemah aku tu.
Tengok kat mana yang depan rasanya. Ni kot depan. Ni. Okay. Okay. Lagi senang nak bawa. Ringan. Okay. Okay. So yang ni murah je, aku dapat bawah RM15. Brand Gojo Dog. Sesuai untuk kita bawa camping sebab dia boleh lipat. Okay. Lepas tu kita boleh layan movie dekat campsite. Okay, yang jenis roll tu besar, so aku macam segan juga nak bawa. Nanti orang tengok, wow. Saya pun nak mengangkut tu, payah sikit. Okay. Okay guys, so siapa-siapa yang nak beli kain ni, okay, curtain ni dengan aluminium foil untuk kita bawa kat camping, korang boleh Usha shopping bag kat bawah. Okay guys, itu saja aku nak share untuk petang ni. Thank you for watching. Bye bye.